Saudagar besar dari Kuala Lumpur, Bab 4. Pada tahun 1959, 5 Oktober, pada jam 5.21 pagi, lahirlah seorang gadis bernama Sharifah Mahani. Namun pada waktu subuh yang sama, jam 5.30 pagi, ibunya Mahani bernama Sharifah Naimah telah meninggal dunia kerana tidak sedarkan diri daripada pensil selepas melahirkan Mahani, sekaligus bapanya Mahani iaitu Sheikh Airis menjadi seorang bapa dan berhenti menjadi seorang suami. Setahun kemudian, atas nasihat Walid Tan Sri Sheikh Airis telah menikah dengan adiknya Sharifah Naimah iaitu Sharifah Muinah. Pada awalnya, mereka tidak dapat menerima perkara tersebut, tetapi sebab patuh dengan perintah walidnya, mereka terima pada akhirnya. Pada 5 Oktober 1980, telah disediakan sebuah kek yang besar untuk menyambut ulang tahun Mahani yang ke-21 sekaligus merayakan genapnya 20 tahun perkahwinan antara Tan Sri Sheikh Airis dengan Sharifah Muinah, merupakan adiknya Sharifah Naimah. Pada tengah malam, selepas menyambut ulang tahunnya Mahani, Tan Sri Sheikh Airis bersama Sharifah Muinah duduk di atas katil dan berbicara. Sharifah Muinah berkata, "Barangkali Tuhan tidak memberkati perkahwinan kita." Sheikh Airis menjawab, "Kita kahwin atas restu Walid dan telah berlangsung 20 tahun genap. Walaupun kita mulanya tidak bersetuju, tetapi inilah saja jalan yang benar, terpaksa kita terima dan sekarang inilah kenyataan hakiki. Awak pun dulu rela dengan kehendak wali itu." Sharifah Muinah sambung, "Barangkali kakak Naimah tidak merestui perkahwinan kita." Sheikh Airis lagi menjawab, "Naimah tidak ada kena-mengena dengan perkahwinan kita. Dia telah meninggal setahun waktu Walid menasihatkan kita supaya kahwin, dan benar sekali nasihat Walid itu. Awaklah saja yang dapat menggantikan kakak awak itu. Kita bertiga bersama-sama dididik dan dibesarkan oleh Walid dan Umi semenjak kecil. Tiba masanya awaklah pula yang paling sesuai memelihara Mahani kerana ibunya kakak kandung awak. Mahani memang telah beribukan awak sejak lahir." Sheikh Airis berkata lagi, "Awak sepatutnya jangan melibatkan Naimah dengan apa jua yang kita rasa dan kita fikirkan tentang Mahani. Mahani anak kita. Naimah kebetulan yang melahirkan Mahani untuk ditinggalkan pada kita." Pada malam itu juga, Mahani memikirkan tentang perkembangan dirinya, terutama persahabatannya dengan Rahim kerana hubungan persahabatan ayah dan ibunya, dengan keluarga Encik Muhammad dan dengan Robert kerana sebab yang sama. Sekian, terima kasih.